Nama dia Mango Broly daripada Mixu. Apa itu Mango Broly? Macam mana rasa dia? Okey ke tak okey? Harga memang orang kita tak boleh nak kalah kan. Okay guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So bersama aku lagi Nik Angah. Selamat tahun baru. Tidak lupa juga aku ucapkan kepada semua yang sedang menonton dan kepada yang dah lama tonton tapi aku tak post video kepada korang. Selamat tahun baru dan aku doakan semoga apa yang korang hajat, apa yang korang nak kecapi tahun lepas 2025 tu tercapai. Hari ni aku bukannya terpanggil tapi dipanggil. Dipanggil untuk mencuba Mixu. Basically sebenarnya wife aku ajak pergi Mixu untuk dia beli air dia lah. Macam biasalah, dia memang peminat ais latte. So dia nak beli ais latte dekat Mixu. And bila tengah beli air dia, aku ternampak abang tu kata tak nak try yang baru punya menu ke? Lepas tu macam menu baru? Uish, menarik juga kan. Apa benda tu? Pun dapatkanlah Mango Broly. Nama dia Mango Broly daripada Mixu. Tak tahu dia keluar sejak bila sebab aku pun dah lama tak pergi Mixu ni. And dia pun kata menu baru, aku pun kata menu barulah kan. So tak tahu. Ini adalah Mango Broly dan apa yang aku boleh dapat, dia nampak macam air je. Cuma tak tahu rasa dia macam mana. And aku ni adalah peminat mangga. Orang yang suka makan mangga. Bila orang kat kaunter kata, "Bang, tak nak try ke Mango Broly? Menu baru?" Aku pun terus, wow, satu terus order. So dapatlah ni. And kita nak try dulu macam mana. Apa itu Mango Broly? Macam mana rasa dia? Okey ke tak okey? Boleh ke tak aku recommend dekat korang yang tengah tengok video ni untuk rasa Mango Broly ni? Let's check it out. So guys, basically bila pergi Mixu ni orang ramai, customer dia sentiasa ada. So bagi aku not bad lah untuk bisnes daripada Mixu ni. Memang bagus juga diorang punya perancangan perniagaan ni. Sebab dia boleh kekalkan harga and dia boleh buat harga yang orang kata marahain. Ni aku beli Mango Broly ni RM5.50. Bagi aku nak kata murah sangat tu tidak, tapi memang itulah harga standard. RM5.50 je Mango Broly. Air mangga RM5. Mana kau nak dapat? Sekarang ni paling-paling orang duk menjual di tepi jalan pun RM5 tu dah payah nak nampak lah. Dengan ais latte RM4. Nampak tu, ais latte RM4. Mana nak dapat ais latte RM4? So aku boleh puji Mixu daripada segi ni, dia punya harga. Harga memang orang kita tak boleh nak kalah kan. Pup. Bismillah. Rasa dia macam ke arah air-air mangga susu macam tu. Kalau siapa pernah minum mangga susu, air dia macam ke arah mangga susu, tapi dia ada tambahan dia ada puding. So bila korang sedut tu, korang sedut sekali dengan dia punya puding-puding yang ada. Tapi dia tak strong lah, dia tak strong. Kat mangga tu dia tak strong rasa dia. Tapi okey lah, not bad lah untuk harga macam ni. Kalau kau nak minum santai-santai, boleh je. Boleh minum. Nak kata sedap sangat tu tidak, boleh minum. Boleh lah buat-buat, orang kata apa, nak rasa-rasa. Ada rasa-rasa lah mangga tu. So guys, kalau korang nak mencuba Mango Broly ni dekat Mixu, korang pergi je. Cawangan Mixu ni aku tak boleh nak sangkal banyak. Korang pergi lah curug mana pun mesti ada cawangan daripada Mixu ni. So guys, korang boleh cuba Mango Broly. Lepas tu dia ada juga mango punya aiskrim pun ada. Kalau nak cuba, pergi dekat mana-mana Mixu punya cawangan. So guys, kalau minat boleh pergi kat mana-mana Mixu, try korang punya Mango Broly sendiri. Korang rasa sendiri, korang nilai sendiri. Bagi aku boleh minum. Nak kata nak capai tahap sedap sangat tu tidak. Aku rasa sampai situlah. Nanti kalau ada makanan-makanan menarik, minuman menarik yang aku ada nampak tepi jalan, nanti aku boleh share dengan korang lagi. Sebab apa, aku dah lama gila aku tak buat video dekat YouTube ni. And aku rasa ini je lah kot cara aku untuk mendekatkan diri kepada penonton supaya tidak terkubur channel aku ni. So guys, kalau ada apa-apa yang menarik lagi aku boleh share. Nanti kita akan jumpa di next video. Macam biasa, jangan lupa like this video. Kalau ada tanya apa, komen. Jangan lupa subscribe. Kita bertemu lagi di next video. Bye. Bersama aku lagi Nik Angah. Assalamualaikum.